2, 1, kami Guys, so hari ni kita orang nak combo. Hari ni hari Isnin 12 Mei 2025. So tengah nak masuk dewan. Ani tolong jarum kan. Kau tak tolong aku pun. Sabar anjing. Jadi dah datang. Oh my god. Alah ke? Cik, cuba tengok ni Zat punya tu. Kejap. Tak sopan. Nampak guys. Kita dah nak masuk Dewan. Dewan Merdeka. Cakap sikit. Bye. Bawa asam. Mal, sekarang kita dah dekat mana? Kita dekat Kita dah nak masuk Dewan kan? kita orang ada ni. Apa? Kenapa? Aku tak boleh cakap lah, bodoh lah. Hai Nur. Kawan kita orang. Ni Nabil lah. Ni Denny. Cakap bye. Ya, stay tune. Ni muka aku dekat lah. 0.5. Stay tune. Stay tune. Dan naik. Guys, dia dah jalan guys. Boleh record tak? Dia jalan. Guys, kita orang dah masuk Dewan. Boleh tak kami di sini nak dengar sorakan semangat daripada anda para graduan? Jadi mesti lagi hebat sebab mereka ni daripada graduan Diploma in English Communication dan kita nak dengar sorakan yang lagi kuat. Graduan Kluster Alabina. Kita nak ada kluster Mina dan Del. Kita nak dengar sorakan paling gemuruh daripada graduan kluster Elektrik. Memang gegakkan kita cantik. Dipersilakan Ku Faiz. Tak semangat. Kenapa kena saya bagi 2 kali? Boleh tak semangat sikit? Kita nak baik petang ni orang kata tak mau lemah-lemah. Kita nak semangat. Boleh eh? Assalamualaikum. Masuk yang berbahagia Puan Siti Ajar binti Yasin, Ahli Majlis Mara dengan didahului oleh barisan Ahli Senat dan Div-Div Kenamaan.
Hadirin dimohon berdiri. Berikan tepukan paling gemuruh kepada yang berbahagia, Puan Siti Ajar serta barisan ahli senat kita pada petang ini. Teruskan tepukan gemuruh anda. Bangsa yang berdaulat. Untuk makluman warga Dewan, Convocation Perdana ITMA 2025 ini merupakan gabungan semua institusi pendidikan MARA ITMA yang terdiri daripada Kolej Profesional MARA KPM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute MJII dan Institut Kemahiran MARA IKM. Langkah berani mendepani wawasan dengan restu ayah dan bunda. Melakar masa depan, memimpin perubahan, lahir cendekia, nadi negara. Dari hadirin yang dimuliakan, sebagai pembuka acara, ayo sama-sama kita saksikan kini di skrin LED tayangan montaj Majlis Convocation Perdana ITMA 2025. Tepuk lah. Melakar masa depan, memimpin
kempen perubahan. Demikianlah tadi montaj Lengkap konvo perdana tanpa ucapan bicara utama. Bagi meneruskan Majlis Convocation Perdana ITMA 2025 pada petang ini, dijemput yang berbahagia Puan Siti Ajar binti Yasin, Ahli Majlis MARA untuk menyampaikan ucap tama. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang berbahagia Puan Siti Aminah binti Abdul Kadir, Pengarah Bahagian Pendidikan Tinggi MARA, yang berbahagia Insinyur Nuriman binti Yusuf. Kalau tak berpesan ni bukanlah Cikgu Siti ya. Jadi satu, sebelum saya menutup tirai ucapan saya dan kita melaksanakan majlis pada hari ini, saya selalu berpesan kepada anak-anak. Satu, jangan lupa apabila anda berjaya, jangan lupa kepada orang yang telah menjayakan kita, khasnya ibu bapa dan guru-guru. Jangan lupa kepada jasa-jasa mereka. Kedua, di sini saya mengambil kesempatan secara personal, saya ingin anak-anak selepas tamat ini sambunglah, sambunglah jika mampu untuk meningkatkan pendidikan kita. Jangan setakat dapat scroll hari ini, tetapi anak-anak perlu meneruskan perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Jadi itu pesanan saya sebagai seorang ibu. Dan sebagai penutup, terimalah serangkap pantun dari saya. Jinak merpati dikejar jangan, menuai huma seawal pagi. Pantun penutup buat kenangan, di lain kesempatan bertemu lagi, insya-Allah. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan sidang 2 Majlis Convocation Perdana Institut Pendidikan MARA 2025. Majlis merakamkan penghargaan 25. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa dan amanah yang diperturunkan kepada saya, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA KPM, KKTM, MJII dan IKM bagi tahun 2025 dimulakan. Sekian. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Siti Ajar, Yasmin binti Abdul, Nur Alian Afizah binti Marizal, Nur Atika binti Muhammad Rosli. Apa kata kita naikkan semangat hadirin semua pada petang ini dengan satu persembahan istimewa daripada artis jemputan kita. Anda nak dengar persembahan petang ini? dengan lagu Zapin Bunga Hutan dan umpan Cina di Air Tenang. Berikan tepukan paling gemuruh kepada Haziq Rosli. Sungguh murni bunga hutan, suci bersih-bersih tidak ternoda. Kalau hati tidak iman getar, semua sekali. Memang sungguh murni si bunga kasturi, kutubnya berseri tiap hari. Putihnya bak gading, sukar nak dibanding, memang sangat
dipersunting. Semua sekali. La 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 la. La 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 la. Kasih hati dah sebati, hati sudah cinta dan sayang. Memang sungguh murni si bunga kasturi, untungnya berseri tiap hari. Cantiknya pakai sukar nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. Kasih hati dah sebati, aku rela-rela. Buktinya bargadi sukar nak dibanding, memang sangat elok dipersunting. La 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 la. Cik duit kahwin lah. Madah berbunga halus suara, terdengar merdu hanya dengannya. Madah berbunga halus suara, terdengar merdu hanya dengannya. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digagai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang Hazrin Shazila binti Muhammad Rizal, Hani binti Rosdi, Amalia Asna binti Muhammad Hasni. Guys, kita orang dah ambil. Muhammad Syahmi bin Abdullah, Syekh Muhammad Qurani bin Syekh. Yang istimewa ini bersama-sama. Kita silakan Puan Siti Hajar sekali lagi untuk kita capture dan juga menjadikan momen ini sebagai satu ingatan kepada anak-anak mereka, kepada cucu cicit mereka. Mereka baru saja diikat dengan ikatan pernikahan pada bulan Februari yang lalu. Ini dia, kita berikan campakan bunga sebagai tanda istimewa hari convocation kepada pasangan suami isteri dari KKTM ke Mama. Puan Siti Hajar binti Yasin, Ahli Majlis Mara, dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa dan amanah yang diperturunkan kepada saya, maka dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan Mara, KPM, KKTM, MJII dan IKM bagi tahun 2025 ditangguh. Sekian, terima kasih. Kita akan sama-sama berikan tunduk hormat kepada mereka. Dalam kira 3, 2, 1, berikan tunduk hormat kepada ibu bapa. Kita akan berikan tanda hormat kepada barisan ahli senat yang mewakili para pensyarah anda. Dalam kiraan 3, 2, 1, berikan tanda hormat kepada barisan ahli senat. Haji Rahim.
Okey, tahniah sekali lagi di atas pencapaian anda semua. Anda bukan sahaja menamatkan pengajian, tetapi anda juga kini secara rasminya adalah sebahagian daripada keluarga besar Alumni Mara atau Gen Mara. Demikianlah tadi berakhirnya Convocation Perdana ITMA 2025 sidang kedua. Sekali lagi majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Siti Ajar dan kami adalah Gen Mara. Okey, ready? Test. 1, 2, 3. Kami adalah Gen Mara. Belum lagi. Ke tepi, apa lagi? Yang kanan ke tengah, yang ke tepi pun ke tengah. Kita tak gambar. Dan beri kampus yang terbaik. Sekarang dah tak boleh lontar apa ni, lontar boleh lagi tak boleh lagi dah. Tunjuk kasih je. Jangan balik nota apa dah. Nanti kena kepala orang. Okey, dalam kiraan 3 dan 1 sebut kami adalah Gen Mara. Alright. Korang dua. Ready? 3, 2, 1. Kami adalah Gen Z sebenarnya. Kita orang dah habis combo. Bye guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Digzi Combo.